Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif dan bijaksana. Div-div kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar hafaz yang diucapkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan falsafah kebangsaan yang berbentuk identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip tersebut, saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaan. Kerana sinilah terletaknya asas kepada kestabilan, keharmonian, kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalamnya terkandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja perlembagaan, kebebasan beragama, pembahagian kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada sesiapa pun yang mengatasi perlembagaan. Inilah asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekelip mata. Malangnya, terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebarkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan pernyataan berbau kebencian tanpa penyelidik kebenarannya. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah boleh menggugat keharmonian negara. Sidang hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kesetiaan pada raja dan negara pula mengajar kita agar menghormati institusi raja berperlembagaan yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan, mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada hubungan semua manusia. Dalam dunia,
media sosial hari ini. Adab semakin terhakis. Kata-kata yang kasar, fitnah dan penghinaan semakin mudah ditularkan. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mampu membezakan pendapat tanpa memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tetapi amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang beretika. Semak sebelum berfungsi, fikir sebelum menulis, dan hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah pelbagai budaya, agama dan bahasa kerana itu keunikan Malaysia. Perbezaan bukan ulasan untuk berpecah, sebaliknya peluang untuk saling memahami. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa kekuatan sebuah negara terletak pada perpaduan rakyatnya. Perpaduan pula tidak akan dapat dipertahankan tanpa menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup. Bukan sekadar lafaz di bibir. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng yang menyatukan rakyat. Kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan. Kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat. Kesetiaan pada raja dan negara sebagai lambang patriotisme serta kepercayaan pada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin merenung sejenak. Jika kita ingin mewariskan sebuah Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaan. Fahamilah maksudnya. Jangan hanya melafaz rukun negara, hayatilah semangatnya. Dan jangan hanya mencintai negara dengan kata-kata, buktikanlah cinta itu melalui tindakan. Sesungguhnya keluhuran perlembagaan ialah nadi perpaduan dan perpaduan ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.